Okay, hari ni Om nak buat cheese coat. Ini bahan-bahan dia. Ini biskut, ini susu, ini susu, ini susu pekat ni blender, ini Milo, ini cheese, ini Oreo. Okey, itu bahan dia. Mula-mula kita gunting cheese. Lepas tu kita masukkan dalam bekas. Lepas tu kita blend cheese sampai lembut. Lepas tu kita masukkan susu segar. Lepas tu blend lagi sampai rata. Lepas tu masukkan susu pekat pula. Kalau nak manis macam air, kalau tak nak tak apa je. Blend lagi sampai dia pening. Lepas tu kita masukkan susu lembu segar. Gunting plastik biskut. Ini cheese yang kita buat tadi, letak dalam bekas, letak rata-rata. Lepas tu biskut celup dalam susu segar banyak-banyak, blup 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 blup. Lepas tu biskut susun dalam bekas. Ambil cheese lagi, letak atas biskut banyak. Sedap tahu. Ulang banyak kali, buat cantik-cantik. Okey. Untuk topping dia, kita letak Oreo. Ini Oma suka. Biskut Oreo, hancur-hancurkan dia sampai terabur. Teraburkan dekat cheese coat yang kita buat tadi. Terabur cantik-cantik. Okey. Bubur krim warna-warni. Bubur comel-comel. Blum. Boleh buat yang Milo juga. Terabur cantik-cantik. Yang macam abang ni. Cantik kan? Terabur-terabur macam ni. Lepas tu letak yang warna-warni ni lagi. Dan siap. Tada! Hebat kan Oma? Banyak Oma buat. Nyam. Oma buat 1, 2, 3, 4, 5. Yeay! Banyak kan Oma buat? Wow! Banyak. Jangan mencuba. Silap. Sama mencuba semua. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Ulang sampai akhir.